guys, welcome back to Jadi Family Channel. So korang, selamat kembali ke YouTube saya. Setelah berapa lama dah tak buat vlog baru. So hari ni dah macam lain sikit. Macam apa belakang ni putih-putih tiba-tiba ni. Saya kat tempat kerja, Laila dekat tempat kerja sekarang, which is tengah kerja tapi sekarang tengah rehat lah. Okay, Vlog ini korang akan teman saya untuk beli barang ibu, which is hari tu 24 hari bulan 2, birthday ibu, hari lahir ibu. Tapi kita orang tak celebrate apa-apa lagi. Cuma abang sahaja yang dah bagi hadiah dekat ibu. Nanti Laila selitkan video tu dekat dalam vlog ni. Dia bagi bag Christy Ng, macam mana nak sebut? Christy Ng tu, dia bagi ibu bag tu. So dia dah bagi dulu. So Laila ni tak gaji lagi masa tu. So saya baru gaji. So kejap lagi lepas balik kerja, saya balik kerja pukul 6. Lepas tu saya keluar berbuka dengan kawan saya dekat TRX. So kita nak pergi beli something dekat TRX. Apa benda tu? Korang nak tahu ke? Korang mesti nak tahu kan? Masih excited macam bagilah tahu Laila, bagilah tahu. Okay, saya nak belikan ibu jambonya lah, yang dalam dia kali hijau tu kan. Sebab hari tu saya ada pergi survey lah. Saya pergi survey dekat Bonia Sogo dekat bandaraya tu. Saya tengok macam cantik kali hijau tu. Nanti saya letak gambar. Saya ada takat gambar. Nanti saya letak gambar ya. Okay, saya ada tengok gambar tu. Saya tengok jam tu. Jam tu cantik. So saya ingat macam nak belilah untuk ibu. Untuk jam tu sempena birthday ibu. Sebab ibu sampai sekarang still setia dengan jam saya yang saya bagi masa tahun 2023, which is jam dari Panda Ice. Jam dari Panda Ice ibu saya pakai. So jam tu pemberian daripada saya juga, masa birthday dia juga waktu 2023 tak silap saya. Masa saya SPM saya bagi dia. So dia still pakai lagi jam tu ya. So saya nak bertukar lah jam tu. Saya nak tukarkan jam dia kepada jam Bonia. So kalau korang nak ikut, sekejap lagi korang akan ikut Laila pergi berbuka juga. Laila akan buat vlog sikit-sikit dengan kawan Laila juga, kawan kat tempat kerja ni. So nanti korang teman Laila beli jam Bonia, okay? Happy belated birthday to ibu, aka my syurga, my kawan gaduh, kawan baik, and semualah. Ibu, terima kasih sebab dah lahirkan akak and besarkan akak daripada akak kecil sampai akak dah 20 tahun sekarang. And akak minta maaf dengan ibu kalau akak ada terkasar bahasa dengan ibu, kurang ajar dengan ibu ataupun apa-apa. Semua akak gurau je, and akak minta maaf. Akak nak ibu tahu, ibu adalah segala-galanya bagi akak. Tanpa ibu, gelaplah dunia akak. Tanpa ibu, tak adalah akak kat sini. Aku pula yang nangis. Terima kasih juga sebab dah buat macam-macam untuk akak, dah bagi yang terbaik untuk akak, sampailah akak jadi manusia. Semoga ibu dipanjangkan umur, semoga ibu diberi kesihatan yang baik, semoga ibu sempat tunggu akak berjaya sebab anda balas jasa ibu. Setakat pemberian yang akak akan bagi ni tak ternilai pun, tak dapat balas pun jasa ibu mengandungkan akak selama 9 bulan. Tak dapat pun nak balas jasa ibu yang dah lahirkan akak. Semua tu takkan dapat balas pun jasa ibu. And akak harap ibu terima pemberian daripada akak yang tak seberapa ni. Minta maaf sebab masa birthday ibu tu akak buat tak tahu je. Masa 24 hari bulan tu akak buat tak tahu je dekat ibu. Sedangkan masa tu wallahi dalam otak akak ni macam-macam dah akak fikir. Dapat je gaji aku nak buat ni, dapat je gaji aku kena buat macam ni, aku nak bagi ibu ni, aku nak buat ini, macam tu. Dah ada dah, semua dah plan cun-cun punya. Cuma akak saja je buat tak tahu masa 24 tu. Sebab akak ni sejenis yang tak boleh wish depan-depan tau dekat orang. Sebab kita ni anak kedua, anak nombor 2 ni, dia kasih sayang dia tak tunjuk depan-depan. Dia tahu-tahu dia memberi, tahu-tahu dia bagi macam tu. Ibu panjang umur, dimurahkan rezeki, lepas tu diberi kesihatan yang panjang, diberi kesihatan yang baik, sihat walafiat. Lepas tu boleh tunggu akak berjaya. Sama juga dengan ayah. Ayah jangan sedih. Ayah punya birthday bulan 10 kan. Tunggulah bulan 10.
Ni birthday ibu, kita celebrate ibu, okay? Tapi kek ni, kek akak beli ni kan kek besar. So kita makan sama-sama, kita celebrate sama-sama, okay? So jangan sedih untuk ayah. Bulan 10 tunggu pula okay. Kan kepada viewer-viewer Laila, tolong aminkan Laila. Semoga Laila dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik juga, supaya sentiasa sihat untuk mencari rezeki yang halal untuk family Laila. Amin. Laila doakan juga benda yang sama kepada viewer Laila. Semoga korang pun diberi kesempatan untuk menggembirakan, menceriakan korang punya ibu dan ayah, okay? Semoga korang pun dapat balas juga jasa ibu ayah korang. So, jom jumpa korang kejap lagi after Laila dah balik, untuk teman Laila pergi beli jam ibu. Let's go. Bye korang, Laila nak sambung kerja dulu. Nanti kita jumpa balik, okay? Bye-bye. A few moments later. So, Laila tengah menuju ke TRX bersama Siti Noefa binti Arman. So, jom kita pergi TRX. Dah sampai TRX, nanti Laila record. Bye-bye. Jauhnya. Salah, tak lepas baki. Problem betul lah. Actually, sebab booking pukul 7. So, sekarang dah 6.40. Tengah mencari K-Fry. Di mana kan K-Fry? Ramai gila orang. Okay, dah jumpa guys. Dah jumpa dah. Budak ni lah, je dah selesai. Habis satu TRS ni, dia pergi tawar. Masuk ke satu lagi. Snow cheese garlic. Apa mahal sangat ni? Mana ya harga 30 lebih, tadi berapa? Sampai guys. Wow. Bukber. On the way pergi Bonya. Nak membeli jam Bonya. Let's go. Korang dah sampai. Udah sampai. Nasi perempuan. Kita nak try hijau tu, Fah. Saya ambil yang ni guys.
So sekarang dia tengah engrave kita punya jam. Laila letak buat engrave, letak nama ibu. Ibu pasal dia love. Thank you kepada videographer yang berjaya. Dia yang record saya nampak kurus aku tadi. Bangga betul. Nak kena payment ke? Nak kena payment ke? So dia tengah engrave. Nanti Laila tunjuk. Okay kan? Lama-lama di jam. Lagi ambil paper. Ambil apa? Paper bag. Baik sir. Baik sir. Baik dah. Saya dah beli guys. Lepas tu anak Arman ni ajak tengok minyak wangi tau. Anak Arman hasut. Laila, jom kita pergi kedai perfume yang viral tu. Nak bau je, nak bau je. Dia punya nak bau je. Kau tengok. Kau tengok. Liter. Kau tengok. Dengan aku terhasut soalnya. Astaga. Jom kita balik guys. Surprise time. Bye. A few moments later. Okay korang, so Laila dah sampai rumah and sekarang kita tengah tunggu ibu pula yang balik. Ibu dah on the way balik. So kita tengah set up nak surprise apa semua. Laila punya plan, kita akan keluarkan kek dulu. Lepas tu baru kita keluarkan bonia ni. Macam tu. So korang tengok je lah macam mana nanti, okay? So kita tunggu ibu balik dulu, nanti Laila record balik tau. Bye-bye. Guys, tadi masa saya beli kek, Laila suruh saya tulis tau dekat kek tu. Happy birthday Ibu Andra and Tom. Andra and Tom tu nama baru kucing Laila. Kucingnya sama je, Oyin dengan Otih tu. Cumanya adik Laila baru-baru ni dia pergi tukarnya nama 2 ekor tu. Jadi yang Otih tu jadi Andra, yang Oyin tu jadi Tom. So hari tu birthday diorang juga. Masa birthday ibu, birthday diorang juga. So celebrate lah sekali. Walaupun mereka tu tak makan kek, kita tulis je dekat kek tu. Macam nak celebrate lah, macam tu kan. Nak bagi gempak. So dekat kek tu Laila suruh lah ayah tulis happy birthday Ibu Andra and Tom. Lepas tu Laila suruh lukis kepala kucing like kecil je, tak perlu pun besar-besar. Sekali korang tengok ni weh, korang tengok. Pekerja Secret Recipe Lotus Taman Midah, tolong hadirkan diri anda. Korang memang terbaik dah. Super cakap effort gila. Memang effort A+ gila. Aku tengok pun tergelak-gelak. So macam apa gila. So jom kita tengok macam mana diorang punya tulisan dekat kek tu. Let's go. Korang tengok ni weh. Aku expect kecil je kepala kucing ni. Lalu besar ke dapat macam ni. Happy birthday Ibu Andra and Tom. Comel gila. 3 lilin menandakan ada 3 ketul, 3 orang. 3 makhluk. 3 makhluk. 1 orang. 1 manusia, 2 kucing. Okay. Dah. Sekarang kita tunggu ibu sampai korang. Sumpah Laila nervous weh. Nampak tu jam tu kat belakang. Sekarang pukul 10.40 macam tu. Ibu still tak balik lagi. Tapi biasa pun nak sampai dah time macam ni. So kita tunggu. Takut. So korang stay tune okay? Sabar okay? Sabar. Laila pun takut ni. Sabar. Korang tak sabar, aku lagi tak sabar. Korang takut, aku lagi takut. Sabar guys. Sabar, bertenang. Okay korang, so ibu dah sampai dekat bawah. Ibu dah sampai dekat. Nervous lah korang. Takut. Ya Allah. Okay, so Laila dah tutup kipas. So kita nak nyalakan lilin. Lepas tu kita buat macam tak ada apa-apa. So Laila akan bawa kek tu keluar. Happy birthday tu ya, happy birthday tu ya. Lepas tu dah tiup lilin. Lepas tu dah potong-potong. Laila bawa keluar bonia. Let's go. Takut. Happy birthday to you. Happy birthday to Ibu. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu.
Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan ibuku sayang. Allah selamatkan kamu. Terima kasih. I love you all. Terima kasih Kak. Love you. Ini je lah, kek je lah. Butuh main betul tu. Dah boleh makan banyak-banyak. Dah bersyukur dah. Duduk. Apa hotel sini? Hotel ye. Pegang. Boleh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkati keluarga kita, dipanjangkan usia, Pandai sini dulu, pandai sini dulu. hati, dimurahkan rezeki. Senyum bu. Bahagia dunia akhirat keluarga kita. Okey dah. Amin. Ambil kek. Kita je. Bukan baby. Masya Allah. Apa tu? Alah, aku tak perlu lah. Aku dah angkat dia dialog kau. Aku tak nak semua ni. Aduh. Apalah susah-susah Kak. Sekejap ni ayah suap dulu. Nak. Cepat perlu dah. Mas ke? Tak ada. Apalah. Ibu tak perlu. Ibu cuma perlukan kasih sayang, kebahagiaan keluarga kita. Itu je. Lama tak pakai. Aku dah agak dialog dia. Oh my god. Ayah. Kau ni kan? Jangan kejut. Kosong je. Tak, tak kosong je pun ibu. Jangan pegang kat tangan. Ui, banyak orang cotik. Rata lah. Ui, oh. Allah buat aku bakar. Sama macam Rolex ayah tu. Color. Ui. Ada nama tu. Buka ah. Oh, tanpa siap. Apalah Kak ni kan? Kat sini. Ni. Ni. Oh, yo. Tak nampak. Ibu. Pakai lah. Try. Wish. Kalau besar boleh potong dia kata. Okey dah tu. Dah tadi? Ayah pakai tu. Alamak pandai ais. Aduh buka pandai ais. Ni Laila cakap pandai ais tu korang. Sampai sekarang dia pakai lagi. Yelah pemberian anak. Dikit lagi. Besar sikit. Boleh potong. Macam ni. Potong fix je dia kata. Gila. Kau ni Kata kan? dia boleh tarik. Ni boleh. Kalau potong satu okey lah, satu bar ni kan. Tapi kalau tak potong pun okey kot. Aku tak potong okey lah. Ya. Nak potong Tapi makan ni. apa Kak? Susah-susah kau ni kan. Yang pergi TRX tu. Ha lah. Kita tak lalu lah. Tak ada harga kan? Love you. Thank you so much. Besok ibu ganti Thomas lah. Mak. Kasut. Dia sendiri tak ada sibuk beli ke orang. Cantik kan? Itulah namanya luar rezeki. Cakap cantik banget. Ibu. Baby cantik tak? Ya, pergi kerja ibu tak pakai se. Pakai je lah. Orang beli untuk pakai ibu. Ini pergi jalan. Tak ada. Pakai. Ya Kau tak Allah. pakai nampak sangat kau tak sayang aku bu. Taklah. Tak, sumpah aku cakap. Kau tak pakai kau tak sayang aku. Aku nampak sehari kau tak pakai maksudnya kau memang
anggap aku anak biasa je. Habis takkan nak pulak pula. Nah. Tak, dia tali boleh potong ke? Boleh. Kedai dia free juga je. ke atau Dah. Matching guys. Tapi Rolex ni bro. tak apalah, birthday dia pun tak lama ya. Dia silver kan macam biasa. Pandora lah. Cantik tak baby? Okey. Oh, cantiknya. Tengok dia punya batu tu kan. Sama kak? Ni panda ais shirt RM70. Tapi tengok setia lagi tau. Tu ada pakai gitu. Besar je sama Ayah, ni pun birthday tahun lepas. Ayah ambil pisau. Tutup tak sini. Makna kalau panda ais Ya. beli dia dapat 10 lah. Dengan ni ke 7, 5. Nani lah. Ada mana boleh tahu. Nani nama tadi. Ni aku tak tahu harga. Ya. Apa? Tani ni. Ini aku. Ya. 700. Ya. Ya. Dia nama 1,000. tadi. Ada, biarlah rahsia ya. Dah lah. Sedap lah. Ni pun dah susah kak. Nak lah kau pakai. Tak nak. Ingat kau tak pakai maksudnya kau tak sayang aku pun. Sumpah aku cakap. Sehari kalau kau terlupa pakai maknanya kau lupalah aku dah hidup kau. Tapi pergi kerja kau pakai ni. Tak ada apa. Ni kan kau tak, pakai kau juga. pegang kata-kata aku ni, aku bersumpah ni Tak, kalau ini- kau tak ada. Ilah, Tak payahlah itu buat pakai pergi pasar ke apa ke. Yelah kau pergi. So Laila gagal guys buat ibu nangis. Aku baru nak letak thumbnail ibu menangis. Laila tak nangis. Tadi nangis lah. Air mata tadi takkan nak tunjuk. Nangis sungguh. Kau happy ke tak dengan Kau tu tak happy dia sampai sayang nak pakai. Sampai tak nak pakai bukan tak suka. Terlalu sayang, terlalu menghargai tau. So inilah aku pakai pergi kerja nanti. Tak ada. Tak ada. Viewer aku ni akan menjadi saksi. Kalau kau tak pakai, kau anggap aku ni macam anak biasa je. Tak, ini pun kau bagi kan? Memanglah Kau aku tengok bagi. beg ni pun aku takkan buat pergi kerja. Memang aku bagi macam panda ais ni, tapi dah ada yang baru. Pakailah yang baru. Panda ais ni. Pergi jalan family. Tak pergi boleh. event. Jam aku tu kau kena pakai hari-hari. Kau nak pergi kerja, kau nak pergi mana, kau kena pakai Bonia tu. Panda ais ni pakai kadang-kadang je. Sebab lagi pun dia dah lama berjasa kan. Tak, aku tak hantar-hantarnya. Wah, ni gila. Oh, bau seksi tu. Kan, seksi gila. Oh. 119 guys. Aduh. Brand ni ke? Brand dia. Dia memang viral pun kat TikTok. Kedai kat TRX je. Eva lah masa aku tengah tunggu Bonia nak payment semua tu. Dia Laila jom lah masuk kedai perfume yang viral kat TikTok tu, yang kat TRX kan. Nak bau je dia kata. Kau tengok bau-bau sekadar asap aku. Sedap lah Laila, sedap. Laila ambil dua-dua yang sama. Dia ada bau-bau lain juga. Ada banyak. Tapi ramai gila berkerumun tadi orang nak bau-bau. Serabut aku. Laila kita orang dah jumpa yang sedap. Payment je lah terus faham. Serabut aku nak tunggu-tunggu. Lepas aku nak sampai rumah dulu sebelum kau sampai Paksa lah. A few moments later. Puas. Itu ya. Nasi putih satu. Kuah campur banjir. Banjir eh? Ha. Banjir. Okey, banjir. Batang kari banjir. Ayam bawang. Ayam bawang. Kamu ayam bawang. Adalah surau. Apa? Oh, banyak.
Sangat dia. Sama je kat rumah kita. Kita 29 kan. Mana orang tahu mana aku. Cara mudah nak murah rezeki belanja ibu ya. Bukan ibu je. Ibu kosong. 14 15 17 kan? 142 orang di dalam. Mesti kawan Malaysia. Nak mengapi tak? Nak. Janji dulu esok pergi school. Janji dulu esok pergi school. Okey, cakap. Okey. Nak wapi ya? Jom. Wapi. Mana? Pokok ada. Nak popok tak? Popok nak? Mana pokok? Ya. Okey. Ni ada tu. Pandai dia ambil macam mancis, macam gasing. Ibu cakap tak boleh. Ibu tak berani main. Lala ambil naga, Ibu. pop dah je. Papa mana Tu, kotak hijau tu ada. Happy tak? happy ya. Dana bukan sini. Kaki. Dan Sorry. Happy tak? happy tak? Okey, Cik main kat rumah. Esok pergi school Yelah kak. Ya, dah tak. Okey dah. Kita nak main macoy. Dan akan nak balik. Kami tak. Bukan adik dia main. Ha, keluar. Ha. Sana asap kak. Asap. Ha, dekat. Jauh sikit sebab dia nampak aku besar. Mari. Air ada. Bau tak bisa depan. Sama dia. Air. Bau tak bisa depan. Sama dia. Habis kejap ni aku kena scam ni. Dana sini. Air ni mana-mana tak boleh. Oi, bisin dah. Jauh sikit, jauh. Okay korang, so itu sahaja Laila punya vlog untuk kali ni. Hopefully korang enjoy and hopefully korang happy lah dengan vlog surprise ibu. Hari Jumaat vlog lain lah. Hari Jumaat pun ada vlog baru guys. So untuk vlog surprise ibu itu sahaja. Tamat sampai sini. Actually ni adalah hari kedua. Semalam Laila surprise ibu. Hari ni Laila belanja family Laila iftar pula. Itu sahaja. So jumpa korang dekat next vlog. And Laila nak cakap terima kasih yang mana yang baru lagi dekat Laila punya channel. Selamat datang. And jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hopefully korang enjoy semua vlog Laila. And thank you lah yang mana dah support daripada awal sampai lah sekarang. Laila tengok viewers sekarang makin rancak. Alhamdulillah rezeki. Like macam video adik pergi sekolah hari tu dah 700 lebih view. Lepas tu vlog yang kakak saudara Laila kahwin tu pun dah 400 Laila tengok. Alhamdulillah, terima kasih. And itu sahaja vlog untuk kali ni. Jumpa korang dekat next vlog, okay? Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Jumpa korang dekat next vlog. Bye-bye.